Kalau tak perlu bayar cukai langsung, best tak? Best lah. Semua duit masuk boleh belanja kan. Best lah. Gaji dapat full lah. Memang best kalau tak perlu bayar cukai. Saya akan dapat gaji penuh lah untuk gaji monthly saya. Okey, tapi kalau tak ada cukai, benda ni semua mungkin tak wujud. Pengangkutan awam macam MRT ni antara kemudahan yang disokong melalui hasil cukai negara. Jalan raya, lampu jalan dan kemudahan awam juga perlukan kos untuk dibina dan diselenggara. Hospital kerajaan dan rawatan kos rendah pula membantu jutaan rakyat setiap hari. Daripada pendidikan hingga keselamatan awam, semuanya memberi manfaat kepada rakyat. Saya rasa okey lah. Sebab kalau benda tu boleh give back to the community kan, saya rasa berbaloi lah. Kiranya kita punya cukai ni taklah membebankan sebenarnya. So dia untuk own benefit jugalah, untuk rakyat punya benefit. Tanggungjawab kita lah sebagai rakyat Malaysia untuk negara membangun, kena perlukan cukai jugalah. Kadang-kadang kita tak sedar setiap perjalanan, setiap kemudahan dan setiap bantuan yang kita nikmati hari ini bermula daripada sumbangan rakyat sendiri. Cukai anda, masa depan kita.